sebagaimana saya katakan tadi, bulan Rejab, Syakban, mulalah ustaz kita, asatizah kita menyampaikan dakwanya agar kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan di bulan Rejab dan Syakban. Saya katakan, tidak ada hadis yang mendukung amalan mereka. Oleh kerana tidak ada hadis-hadis yang mendukung amalan mereka, akhirnya mereka itu menggunakan hadis-hadis yang mereka mungkin tidak kaji dulu. Ya, maka di antara larangan Rasulullah SAW supaya jangan berbohong atas Rasulullah SAW dengan menggunakan hadis palsu, hadis mungkar, hadis la asla lahu, malah hadis-hadis daif yang tidak ada syawahidnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar." Hadis ini kita semua tahu bahawa hadis ini hadis sahih. Disebut man kadzaba. Kadzaba berbeza. Kalau kadzaba sekali saja. Siapa yang berbohong atasku sekali saja, dengan sengaja, maka bersedialah satu bangku di dalam neraka. Saya katakan sekali saja kerana kalau kita ikut tata bahasa Arab, kadzaba dengan kadzaba berbeza. Kadzaba sekali, kalau kadzaba berulang-ulang. Seperti kalau kita katakan tawaf tu dengan tawaf tu. Maka kita katakan kita tawaf tu, yakni berkali-kali mengelilingi Kaabah, bermakna itu tawaf tu. Kalau sekali tidak digunakan kalimat syaddah tawaf. Jadi di sini, seorang da'i atau ustaz, sewajarnya mereka mempelajari asas-asas ilmu seperti ulumul hadis, jarh wa ta'dil dan ilmu sanad supaya tidak terpakai hadis palsu.